Tiba-tiba yang masukkan anda dalam grup tu semua scam. Anda tak payah nak check ke, tak payah nak semak apa. Asal masuk je grup, scam. Habis cerita. Kan? Dia sebenarnya tak nak kena scam. Ni mudah je guys sebenarnya. Cuma bezanya anda ni iman kuat tak kuat. Sebab semua orang yang kena scam, mereka ni dijanjikan dengan habuan duit, keuntungan. Of course, bila cakap pasal duit keuntungan, orang tolak tepi soal isu hukum, soal isu fatwa yang telah dikeluarkan, soal peraturan dan undang-undang. That's why Rahmat bukan mudah Rahmat nak educate rakyat Malaysia ni, because terlalu banyak pandangan dan juga nasihat saya yang bertentangan dengan kehendak anda. Terlalu banyak kehendak anda. Anda nak kaya, anda nak duit, tapi Rahmat kata jangan, itu scam. Rahmat kata jangan, itu risiko tinggi. So dia menggagalkan usaha anda yang anda tengah plan. Aku nak jadi kaya, tapi Rahmat kata jangan. So itu yang menyukarkan orang untuk nak buat keputusan, nak dengar cakap Rahmat ke aku nak pilih duit. So ramai orang memilih untuk duit, sebab semua orang memang nak duit. Persoalannya di sini, adakah ia melalui jalan dan proses yang betul? Saya tak ada masalah anda nak duit, dan saya sokong sangat kalau anda dapat duit dan anda jadi kaya raya. Tetapi saya dah pesan banyak kali, cari duit, dapatkan duit, jana duit dengan cara yang jujur, cara yang ikut peraturan undang-undang. Itu yang penting. Selalunya yang nak dapat duit mudah ni selalunya tak ikut peraturan lah. Itu masalah. Bang